Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berikut rangkuman laporan utama berita wilayah. 85% isi rumah di Semenanjung tidak akan terkesan kenaikan tarif elektrik yang dijangka bermula Julai ini. Perdana Menteri jamin hanya sektor industri dan golongan kaya terlibat. Namun kadar kenaikan munasabah bukan 14%. Soal tenaga. Semalam dengar ucapan tu. Masalahnya ni dengar dengan sentimen kebencian. Saya sebut, may I respond, yang saya sebut semalam. May I respond to the call by Datuk Eng, OCCCIM. Itu yang tadi yang betul. I'm responding to his request. Apa dia request dia? Kenaikan tarif bagi industri. Faham tak? Bukan kepada negara, bukan kepada rakyat. Dan saya kata, itu pun tidak 14% seperti yang diumumkan. Okey. Maknanya respon saya itu kepada industri. Ketidaktentuan yang berlaku. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Perdana Menteri turut menekankan keperluan kenaikan kadar tarif elektrik bagi kelompok berkenaan untuk tingkatkan peruntukan pembangunan sektor penting. Ini termasuk pendidikan dan kesihatan. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri jamin kenaikan harga lantai padi yang bakal diumum minggu depan adalah munasabah. Subsidi tambahan sekurang-kurangnya RM150 juta bagi tempoh 6 bulan akan disedia untuk imbangi harga beras dalam pasaran. Langkah itu bagi meringankan beban rakyat. Minggu depan, Menteri akan memberi penjelasan kerana kenaikan ini kita tidak mahu dalam masa yang sama naik harga bagi pengguna. Jadi terpaksa maknanya kita naik harga yang saya rasa perlu, bukan saja dengan kos tapi kerana kenaikan yang kecil 2024 tidak boleh menampung. Yang keduanya, kita kena juga tambah lagi subsidi 150 juta minimum yang saya tengok untuk 6 bulan daripada kerajaan supaya kos pengguna tidak naik. Kita tak boleh bicara satu pihak bagi nak pertahankan pengguna memangsakan pesawat ataupun nak menaikkan pesawat memangsakan pengguna. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Larut Datuk Seri Hamzah Zainuddin. RM1 bilion turut dilulus untuk tingkatkan produktiviti tanaman padi serta pastikan kelangsungan dasar agro makanan negara. Peruntukan disalur melalui Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dan dijangka dilancar akhir bulan ini. Transformasi kecekapan perkhidmatan awam terus dilakukan. Bermula hari ini, inisiatif Pusingan Kerja Petugas Kaunter melibatkan semua kementerian termasuk jabatan dilaksana. Menurut Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, inisiatif itu bertujuan memperkasakan pengalaman pelanggan dengan penyampaian perkhidmatan lebih cekap serta mesra selain meningkatkan kemahiran petugas kaunter dan memastikan kepelbagaian kemahiran kerja. Langkah tersebut sejajar matlamat reformasi perkhidmatan awam untuk mewujudkan sistem kerja lebih dinamik dan responsif terhadap keperluan rakyat. Antara kementerian yang terlibat ialah Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan. Petugas kaunter akan diberi latihan berkala dan pemantauan berterusan. Kadar keciciran pelajar mencatatkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada peringkat sekolah rendah, kadar keciciran berkurang daripada 0.10% pada tahun 2020 kepada 0.06% pada tahun 2024. Manakala di peringkat sekolah menengah, kadar keciciran turut menurun daripada 1.33% pada tahun 2020 kepada 0.64% pada tahun 2024. KPM bekerjasama dengan pelbagai pihak serta meningkatkan mekanisme pengurusan dan pemantauan bagi menangani isu berkenaan. KPM juga menyedari terdapat kumpulan murid yang perlu bantuan bagi mengelakkan mereka daripada tercicir. Maka dalam konteks ini, KPM menyediakan 18 jenis bantuan persekolahan disediakan. Menyediakan 18 jenis bantuan persekolahan yang terdiri daripada 13 jenis bantuan persekolahan khusus dan 5 jenis bantuan persekolahan umum. Ini termasuklah bantuan awal persekolahan yang telah pun diedarkan pada bulan Januari tadi dan juga rancangan makanan tambahan dan juga bantuan pakaian seragam.
KTMB akan menawarkan tambang percuma bagi perkhidmatan komuter Lembah Kelang sempena perayaan Thaipusam ini. Bagi memastikan proses transaksi berjalan dengan lancar, semua mod pembayaran telah beralih kepada sistem tanpa tunai melalui aplikasi KTMB Mobile, kad komuter link, kad Tashengo, kad debit kredit daripada bank tempatan serta tiket QR fizikal yang boleh diperolehi di kaunter tiket percuma untuk tarikh 10 hingga 11 Februari. Dijangka seramai 500,000 pengguna memanfaatkan perkhidmatan KTM dengan peningkatan 10% berbanding tahun lepas. Perkembangan banjir. Banjir di Sarawak mencatatkan penurunan drastik dengan jumlah penduduk terjejas berkurang 2,860 orang setakat pukul 4 petang tadi. Ini menjadikan hanya 6,259 penduduk terjejas masih berteduh di 33 pusat pembinaan sementara PPS. 7 PPS telah ditutup iaitu 5 di Serian dan 2 di Bintulu. Bagaimanapun Bintulu masih mencatatkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu 2,466 orang, diikuti oleh Miri dengan 1,390 orang. Sementara itu, sebuah PPS baharu dibuka petang tadi di bahagian Mukah. Di Sabah, penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS sedikit meningkat. Setakat pukul 4 petang, seramai 137 individu daripada 40 keluarga ditempatkan di 2 PPS. Pertambahan penduduk terjejas melibatkan daerah Kinabatangan. Sementara itu, 915 panggilan kecemasan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berkaitan banjir Sabah dan Sarawak setakat ini. 81 operasi telah dilaksana di Sabah dengan operasi pemindahan melibatkan 1,325 penduduk. Manakala di Sarawak, 62 operasi dilaksana dengan bantuan diberikan kepada 2,681 penduduk. Semenanjung ke sana. Ya, tetapi setakat ini apa yang kejadian berlaku di Sarawak dan Sabah, lokal boleh manage dengan keanggotaan, dengan logistik, mana lokal sudah boleh manage. Sebab kita memantau setiap jam, even segala pergerakan ataupun segala perkembangan yang berlaku di Sarawak kita monitor daripada Putrajaya. Baik saudara, untuk laporan cuaca semasa seluruh negara langsung bersama Pegawai Met Malaysia Dr. Nasihat Syamil Sabri. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Baiklah, luruan monsun telah pun kembali memasuki rantau negara dengan kelajuan angin yang direkodkan melebihi 40 km per jam dari arah timur laut, terutamanya di bahagian Laut Cina Selatan. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama dan kedua masing-masing ditandakan dengan warna kuning dan jingga. Amaran kategori pertama juga turut berkuat kuasa melibatkan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur. Berikutan, ketinggian ombak boleh melebihi 3.5 meter. Keadaan di laut adalah tidak stabil untuk sebarang aktiviti perairan dan perkapalan. Amaran keadaan laut ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke 7 Februari nanti. Berikutan luruan monsun ini juga, keadaan cuaca lembap turut diperhatikan melibatkan negeri Sabah dan Sarawak. Oleh itu, Met Malaysia telah mengemaskini amaran hujan berterusan peringkat waspada di Sarawak melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Serike, Sibu dan juga Mukah. Manakala di Sabah, amaran waspada melibatkan bahagian Ranau, Kota Belud, Kudat dan Kinabatangan. Untuk bahagian Telupit, Beluran dan Sandakan pula amaran kategori buruk turut dikeluarkan. Jadi kepada penduduk setempat dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca dan cakna dengan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia dari semasa ke semasa. Kerana hujan berterusan ini boleh menyebabkan banjir dan juga runtuhan pada struktur yang tidak kukuh. Amaran hujan berterusan dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke hari esok.
Baiklah, bagi keadaan cuaca semasa di Semenanjung pula, seperti yang diramalkan, hujan lebat berserta ribu petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian di pantai timur Semenanjung, termasuklah di negeri Johor. Dan seiring dengan arah angin dari arah timur laut, keadaan cuaca hujan ini akan mula memasuki bahagian pantai barat dan juga selatan negeri Perak menjelang ke awal malam nanti. Dan keadaan cuaca hujan di pantai barat termasuk di wilayah Semenanjung Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat malam. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat berserta ribut petir kini sedang berlaku di kesemua bahagian untuk kedua-dua buah negeri, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan, dan keadaan cuaca lembap di Malaysia Timur ini dijangka boleh berterusan sehingga ke awal pagi esok. Baiklah, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tulislah yang baik-baik, jadilah Nurtizen. Senjata orang yang bijaksana adalah kertas dan pena. Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis 9 malam. Rancangan Forum Perdana Ehwal Islam dibawakan khas oleh Bank Islam. Amanah terjamin, nilai terhasil. Mewarnaimu hanya di TV1. Bagi memastikan langkah pemulihan dapat disegerakan, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam proses menilai kos baik pulih akibat bencana. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang petang ini. Perincian lanjut bersama Bumawin dari Kuching. Baik, terima kasih Zahira. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBN sedang dalam proses menilai kos baik pulih bagi kerosakan infrastruktur yang terjejas akibat bencana. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, ini adalah bagi memastikan langkah pemulihan dapat dilaksanakan dengan segera dan berkesan. Beliau yang juga pengerusi JPBN berkata, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian telah diarahkan untuk mengemukakan senarai ketua isi rumah yang berpindah ke PPS dengan lengkap kepada JPBN selewat-lewatnya pada akhir minggu ini. Beliau yang mempengerusikan mesyuarat situasi terkini banjir di Sarawak turut mengingatkan semua agensi untuk sentiasa bersiap sedia dari segi aset dan logistik di bawah tanggungjawab masing-masing bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana, terutamanya gelombang kedua banjir. Residen bahagian dan pegawai daerah juga diarahkan untuk memastikan respon yang pantas dan berkesan dalam menangani situasi banjir dilaporkan dari semasa ke semasa. Justru, Dato' Ahmad Douglas menyeru kepada seluruh rakyat untuk sentiasa berwaspada dan senantiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Saudara, ratusan keluarga masih berlindung di 3 buah pusat pemindahan sementara PPS di daerah Selangau. Baik untuk perkembangan terkini keadaan banjir di daerah Selangau, kita bersama wartawan Muhammad Al-Hadi Samsawi yang kini berada di PPS Dewan Serbaguna Selangau. Hadi, silakan.
Terima kasih rakan penyampai di Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya kini berada di Dewan Serbaguna Selangau di mana ini merupakan salah satu pusat pemindahan sementara mangsa terjejas banjir di daerah Selangau ini. Dan untuk memperincikan mengenai keadaan terkini di Selangau, saya bawakan bersama Adun Tamin iaitu Insinyur Christopher Girasambang untuk memperincikan mengenai keadaan terkini di Selangau untuk ketika ini. Jadi terima kasih kerana bersama kami untuk hari ini, Wabi. Okey, sama-sama. Jadi Wabi, untuk kerajaan di Selangau ini difahamkan bantuan-bantuan sudah mula dihantar terutama untuk mereka yang terkandas di rumah-rumah panjang. Boleh Wabi perincikan sedikit mengenai bantuan yang telah mula dihantar sejak pagi tadi? Jadi kita berada di Pekan Selangau hari ini adalah untuk menyambung menyulurkan bantuan kepada penduduk yang terputus hubungan disebabkan keadaan banjir di Selangau sepanjang minggu lepas. Jadi sebelum ini kita juga telah menghantar bahan makanan kepada rumah panjang di kawasan Oyak, iaitu lebih kurang 490 buah keluarga. Jadi hari ini kita menyambung lagi untuk menyampaikan makanan orang yang terputus hubungan di kawasan Selangau, iaitu sebanyak 121 keluarga untuk 5 buah rumah panjang. Jadi Wabi, setakat ini bagaimana situasi banjir di Selangau? Adakah masih ramai penduduk yang berlindung di PPS ke macam mana? Di Selangau sekarang kita ada 4 buah tempat untuk pusat perlindungan. Di satu di kawasan Arif, dan dipahamkan kawasan Arif telah pun tutup kerana air telah turun. Tapi di Selangau kita ada 3. Satu untuk yang kita berada sini, Dewan Serbaguna Selangau masih ada penghuni. Begitu juga di SK Tong Ah kita masih terbuka kepada penghuni. Satu lagi di kawasan Sekuau, itu dekat Dewan Pengulu Iman di Sekuau. Jadi kebanyakan mereka akan berunsur-unsur pindah ke rumah panjang sendiri. Walau bagaimanapun hari ini saya fahamkan air ada naik sikit, jadi kita akan tahan mereka ini supaya lebih selamat lagi tinggal di sini daripada mereka pindah ke tempat rumah panjang mereka sendiri. Dan satu lagi, rumah panjang mereka yang kena banjir itu adalah kotor disebabkan lumpur, jadi perlu dibersihkan. Jadi lebih baik mereka tinggal di sini daripada balik ke rumah panjang yang masih belum bersih. Terima kasih kerana perkongsian untuk petang ini. Jadi saya rasa setakat ini sahaja perkembangan banjir yang berlaku di daerah Selangau yang kami bawakan dari PPS Dewan Serbaguna Selangau ini. Kita kembali bersama rakan penyampai di Kuching. Silakan. Terima kasih Hadi atas laporan anda di Selangau Sibu. Berita seterusnya. Penghuni dari 9 buah rumah yang terjejas teruk dalam insiden tanah runtuh 29 Januari lalu masih dalam zon merah bakal ditempatkan di penempatan sementara sebelum pelan jangka panjang seterusnya dimuktamadkan. Buat masa ini mereka ditempatkan di pusat pemindahan sementara yang disediakan. The affected houses, the high risk one, they are not 9 doors. The 9 houses, they are not allowed to go back. That's why we are resettling them, the 9 houses. The high risk, very high risk affected. Yeah. But the rest of the residents? Yeah, the rest at the moment, they still remain there because it's being monitored. If there are any more on high risk one, they have to move on. Yeah, those extremely high risk potential where they will be affected by landslide. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mempengerusikan perbincangan rancangan penempatan semula penduduk kampung lereng Bukit Miri bencana tanah runtuh di Pejabat Residen Miri. Beliau turut memberitahu bahawa Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri kini sedang meneliti laporan Jabatan Mineral dan Geosains bagi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi serta langkah mitigasi yang perlu diambil untuk mengelakkan insiden berulang. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sarawak akan menumpukan kerja pembersihan dan pemeriksaan pasca banjir di Sarawak melibatkan rumah ibadat, premis kerajaan seperti sekolah dan klinik. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JPBM Sarawak, Ali Madia Bukri berkata, operasi ini termasuk memastikan fasiliti bomba seperti pilih air bomba dan alat pemadam api.
sekolah-sekolah dan premis-premis kerajaan yang mungkin perlu perhatian yang segera, dan kita juga fokus kepada fasiliti bomba seperti pilih bomba yang mana mungkin tertimbus. Kita akan cuba buat pemeriksaan memastikan jika ada berlaku kecemasan lain, pilih bomba tersebut boleh berfungsi dengan baiklah. Tambahnya, operasi tersebut akan dilakukan secara berperingkat mengikut keutamaan sebelum membantu masyarakat yang terjejas banjir. Alif Madia Bokri berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM RTM Kuching. Mengulas lanjut, katanya anggota bomba sentiasa bersedia sekiranya menghadapi gelombang kedua bencana banjir dengan melantik Red Team yang akan dikerah ke lokasi-lokasi banjir. Mitsubishi Corporation menzahirkan penghargaan hubungan erat selama 50 tahun dengan Kerajaan Sarawak sekaligus menegaskan komitmen mereka untuk terus memperkukuh kerjasama dalam pelbagai bidang khususnya dalam pembangunan neutraliti karbon. Menurut Naib Presiden Eksekutif Mitsubishi Corporation, Kiyotaka Kikuchi, lawatan mereka ke Sarawak dengan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Loh Peng, bertujuan membincangkan perkembangan perniagaan masa hadapan dengan fokus utama terhadap inisiatif tenaga hijau dan kelestarian alam sekitar. Katanya perbincangan mereka tertumpu kepada manfaat bersama dan strategi masa depan. Beliau ditemui media selepas kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Sarawak dilihat mempunyai potensi besar untuk menjadi pusat neutraliti karbon di rantau ASEAN dengan infrastruktur dan dasar mesra pelaburan yang semakin berkembang. Berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri untuk perkembangan berita selanjutnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma. Fokus dari Sabah mengenai tangkapan terbaru menerusi op taring landai dilaksana Polis Marin. Perincangnya bersama Redwin Robin. Silakan Redwin. Ya Zahira, 6 lelaki tempatan ditahan Polis Marin dalam operasi taring landai semalam. Mereka dipercayai terlibat dalam aktiviti penyimpanan minyak diesel bersubsidi tanpa kebenaran di Kampung Bantayan Inanam, Kota Kinabalu. Kesemua tahanan berusia antara 20 hingga 50 tahun. Menurut kenyataan Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah, ACP Muhammad Nazri Ibrahim, pasukan operasi turut merampas lebih 100,000 liter minyak diesel, 6 lori, 12 tangki penyimpanan minyak, tong drum serta pam motor dengan nilai rampasan hampir 1.24 juta ringgit. Pemeriksaan lanjut di premis tersebut mendapati individu berkenaan gagal mengemukakan sebarang dokumen permit atau kebenaran sah pemilikan barang bersubsidi dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Kerajaan negeri bertekad memajukan pembangunan modal insan dengan lebih dinamik, berdaya saing dan sejahtera selaras Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Ini kerana pendidikan merupakan asas kukuh dalam pembangunan yang akan menerjui Sabah ke arah kemakmuran lebih besar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif merangkap Exco Agama dan Pendidikan Negeri berkata, kejayaan murid, guru dan kepimpinan pendidikan yang memfokuskan akademik selain pembangunan sahsia, kemahiran dan bakat murid adalah sebahagian daripada usaha tersebut. Pendekatan holistik sekaligus menjadikan warga berpengetahuan, berkemahiran dan mampu menghadapi cabaran global yang semakin kompleks. Beliau berucap merasmikan Majlis Anugerah Pamer Keunggulan Peringkat Negeri Sabah tahun 2024 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin. 85 anugerah disampaikan, antaranya Anugerah Sekolah Cemerlang Co-Kurikulum, kategori Sekolah Kurang Murid dan Sekolah Pedalaman, Anugerah Inspirasi Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Rendah dan Menengah serta Anugerah Pencapaian Cemerlang Sukan MSSM 2024.
Kementerian Belia dan Sukan KBS Sabah bercadang untuk mewujudkan memorandum perjanjian dengan Persatuan Belia di negeri ini. Setiausaha tetapnya Dato' Mansur Asun berkata pihaknya akan mengadakan perjumpaan dengan semua pemimpin tertinggi persatuan berkenaan dalam masa terdekat. Jelasnya melalui perjanjian itu, belia akan menjadi barisan hadapan untuk membantu mangsa yang ditimpa bencana. Jika sekiranya ada bencana seperti ini, merekalah kumpulan yang akan berada di hadapan lah. Tujuannya untuk membantu para mangsa dan juga di samping itu kalau ada apa-apa program kemasyarakatan, mereka ini akan terus berada di komuniti-komuniti tersebut lah. Beliau ditemui RTM selepas menyampaikan bantuan kepada penduduk terjejas banjir dalam program jaringan kerjasama belia di Masjid Nur Iman Kampung Sungai Memanjang Sandakan. Sebanyak 128 bakul makanan disalurkan di Kampung Memanjang Sandakan dan Kampung Pengkalan Bukit Garam Kinabatangan. Sementara itu, Pegawai Pengelola KBS Sabah Bahagian Sandakan Roland Henry Lindan menyeru para belia di kawasan perkampungan agar proaktif memberi bantuan yang diperlukan. Kalau boleh jangan menunggu pegawai itu datang ke kampung sebab kita punya kekangan pun, kita punya staf memang agak kurang. Jadi kalau boleh sama ada mau datang berjumpa ataupun menghubungi terus dengan pegawai, kita akan bantu apa yang mereka perlukan. Seramai 3,774 wanita di Sabah telah menjalani ujian saringan virus papiloma manusia HPV DNA bagi mengesan kanser cervix tahun lalu. Jumlah itu melebihi sasaran awal yang ditetapkan, itu sebanyak 3,500 orang. Wartawan Syafif Syahiran Deni ada butirannya. Daripada 3,774 saringan HPV DNA di negeri ini tahun lalu, 377 kes dikesan positif HPV. 6 daripadanya kes prakanser, manakala 1 kes disahkan sebagai kanser cervix. Antara simptom bagi kanser cervix, yang pertama ialah pendarahan selepas menopause dan yang kedua ialah mempunyai lelehan daripada vagina. Yang ketiga mempunyai pendarahan selepas bersama dengan suami dan yang keempat adalah mempunyai masalah sakit perut. Ya, kerap sakit perut. Dr. Nur Halili bagaimanapun menasihati golongan wanita yang mempunyai simptom seumpama agar tidak panik kerana ia tidak semestinya kanser cervix. Justru saringan awal kanser cervix amat penting bagi mengelak komplikasi serius termasuk kehilangan nyawa. Menyedari hakikat itu, LPPKN giat menjalankan pelbagai program kesedaran dan pendidikan dengan kerjasama Badan Bukan Kerajaan NGO bagi meningkatkan capaian wanita terhadap saringan kanser cervix. Persatuan Pencegah Kanser Sabah PPKS antara NGO yang aktif menjalankan kempen dan program pendidikan kanser di seluruh negeri termasuk di luar bandar. Sekiranya ada di antara wanita-wanita di luar sana yang mempunyai masalah tersebut, bolehlah datang ke Klinik Nur Sejahtera LPPKN ataupun ke klinik-klinik kesihatan yang terdekat bagi mendapatkan rawatan selanjutnya. Seramai 17,166 wanita di Sabah direkod menjalani ujian HPV DNA sepanjang tempoh 2020 hingga 2024. Bagaimanapun jumlah itu masih rendah berbanding bilangan penduduk wanita di negeri ini yang dianggarkan sekitar 1.6 juta orang. Semoga lebih ramai kaum hawa tampil membuat saringan awal kanser cervix tahun ini sekaligus mencapai sasaran 3,500 orang yang ditetapkan. Pengesanan awal kanser boleh menyelamatkan nyawa. Selamat menyambut Hari Kanser Sedunia. Syafif Syahiran Deni, RTM. Inisiatif pemberian rebat elektrik berjumlah 2.5% daripada jumlah bayaran deposit elektrik disambut baik pengguna di negeri ini. Ia bakal memberi manfaat kepada 687,031 pengguna elektrik dengan nilai keseluruhan 10.2 juta ringgit.
tinjauan kru RTM di Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya mendapati mereka yang ditemui menyifatkan pemberian rebate elektrik tersebut sebagai usaha kumulatif. Ia mampu memberi impak signifikan kepada pelbagai sektor, industri maupun domestik. Ia satu yang baru dan terbaiklah bagi saya dan mengharapkan perkara ini akan berterusan bukannya bermusim. Bekalan elektrik selalu terputus, itu pun perlu diambil perhatian dan diperbaikilah dari masa ke semasa. Saya menyokong dan berterima kasih. Makluman ini pasal elektrik yang diumumkan oleh kerajaan negeri. Apabila kerajaan negeri umumkan 25% ini, kemungkinan bagus. Sekiranya kita berterusan itu boleh dikatakan baguslah. Ini pendapat saya lah. Boleh membantu juga kalau ya gulungan yang B40. Penggunaan elektrik di masjid ni lebih kepada kemudahan-kemudahan yang ada di masjid lah. Macam aircon, kipas dan kegunaan-kegunaan lain lah, bilik kuliah, bilik jemaah apa semualah. Dia lebih menjimatkan kos penggunaan elektrik di masjid lah, terutama daripada kewangan masjid lah. Bagi saya rebate ni sangat bagus lah. Kalau untuk masjid terutamanya itu sangat bagus kerana kita di sini di masjid ini kita mengharapkan kepada infak orang ramai untuk membayar apa-apa tentang bil elektrik di sinilah. Kita sambut baik. Kalau di masjid memang kita sambut baiklah. Cuma kita mengharapkan supaya rebate itu lebih banyaklah diberikan kepada masjid-masjid. Bagi saya rebate ni memang sangat bagus untuk pengguna, terutamanya untuk yang nilai yang banyak gunakan elektrik kan. So macam saya sendiri pun dalam penggunaan sebulan tu pun boleh cecah 100 lebih, mungkin sebab ada guna AC kan. So bila ada rebate ni dia boleh meringankan lagi beban lah. Baik, sekian perkongsian berita dari negeri di bawah bayu untuk petang ini. Terus ikuti berita wilayah untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Kembali bersama dengan Zahira dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Redwin. Tulislah yang baik-baik, jadilah nurtizen. Senjata orang yang bijaksana adalah kertas dan pena. Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis 9 malam. Rancangan Forum Perdana Ehwal Islam dibawakan khas oleh Bank Islam. Amanah terjamin, nilai terhasil. Mewarnaimu hanya di TV1. Sebuah keluarga di Labuan tinggal sehelai sepinggang selepas rumah yang didiami musnah dalam kebakaran pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan, Abdul Rahman Ali berkata, panggilan kecemasan diterima pukul 11.24 pagi melibatkan sebuah rumah separuh kekal di Kampung Ganggarak. 18 anggota serta 5 jentera Balai Bomba Layangan dan BBP Sentral dikerah ke lokasi. Setiba di tempat kejadian, kurang 8 minit kemudian, rumah 2 tingkat itu telah 90% terbakar. Penghuni rumah terdiri seorang warga emas, 2 dewasa bersama anak-anaknya. Punca dan anggaran kerugian dalam siasatan. Dua lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Sungai Petani atas tuduhan memiliki barang kawalan iaitu hampir 30,000 liter minyak diesel nelayan tanpa lesen sah. Tertuduh Arvinson 41 tahun dan Muhammad Suhaimi Abdul Talib 40 tahun didakwa memiliki barang kawalan berjadual iaitu lebih 30,000 liter diesel di sebuah premis di Bidung, daerah Kuala Muda pada 16 April 2024. Kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azman Abu Hassan. Pendakwaan mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 yang membawa hukuman denda
denda tidak lebih RM1 juta atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa KPDN Kedah, Muhammad Nizam Amir. Hakim mengarahkan kedua-dua tertuduh diikat jamin dan menetapkan 10 Mac 2025 untuk sebutan semula kes. Sempena mesyuarat ASEAN yang bakal berlangsung penghujung bulan ini, pihak bomba akan memastikan tahap keselamatan tertinggi bagi hotel yang terlibat sebagai penginapan delegasi ASEAN. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, Muhammad Syokhi Hamzah berkata pihaknya akan mengenal pasti hotel terlibat dan melakukan pemeriksaan keselamatan. Kita akan jadi tuan rumah kepada persidangan ASEAN. Jadi adalah menjadi tanggungjawab jabatan sekarang ini nak memastikan premis-premis di negeri Pulau Pinang berada dalam keadaan keselamatan yang tinggilah, terutamanya hotel-hotel. Mungkin delegasi akan meningkatkan di hotel-hotel. Jadi kita pastikan hotel-hotel di Pulau Pinang berada dalam tahap keselamatan yang tinggilah untuk keselamatan bagi delegasi pada luar negara. Keunikan laut terbelah jadi tarikan pelancong ke Pulau Pangkor. Antara paparan berita dari Perak, langsung bersama Norain Abu Bakar. Fenomena laut terbelah yang berlaku setahun sekali di Pulau Pangkor terus menarik kehadiran ribuan pelancong ke pulau peranginan itu. Kebiasaannya berlaku pada bulan Februari, membolehkan orang ramai ke Pulau Giam dengan hanya berjalan kaki. Baru-baru ini saya berpeluang merasai sendiri pengalaman ini. Ikuti laporan disediakan. Fenomena ini berlaku apabila air surut antara 0.1 dan 0.2 meter sehingga menampakkan bertim pasir. Yang mana kita boleh merentas daripada pantai Coral Beach, ni pantai Coral Beach ni, sampai ke Pulau Giam tu selama 3 hari. Selama 3 hari kita akan bagi masa 3 hari. Dalam 1 hari tu dia cuma boleh merentas selama 1 jam sahaja. 1 jam atau 1 jam setengah macam itulah. Ini antara hidupan yang kita jumpa di laut terbelah di Coral Beach ni. Ini sebelah kiri saya ni timur laut dan di sebelah kanan saya ni adalah Gamat. Beza kan? Timur laut sedikit besar daripada Gamat. Pengunjung nyata teruja dapat berjalan kaki merentasi laut sejauh 400 meter ke Pulau Giam. I like it. It's okay. It's so beautiful. Beautiful, yeah, beautiful island, beautiful views, wonderful things. It's first time for me, and yes, it's a unique situation. Seronoklah, teruja sebab tak pernah alami macam ni kan. Pengalaman baru lah. Pengalaman baru. Ada jumpa apa-apa ke tadi masa on the way ni ke sana? Ni semasa berjalan ni. Pulau tu. Betul lah, timur laut. Timur laut, batu karang yang cantik adalah. Kebetulan sebenarnya pernah dengar. Saya ingat hari pertama dengan hari kedua tahun baru Cina. Tapi bila datang ni dia cakap hari ketiga. Jadi macam lucky lah dapat. Pihak berkuasa seperti polis, bomba dan APM turut berkawal di sekitar kawasan pantai bagi memastikan keselamatan pengunjung. Okey, kita dah dengar siren kan, bermakna air dah nak naik pasang. Pihak bomba arahkan semua gerak balik. Kalau dah jadi macam ni, dalam tempoh berapa lama kena? Bomba akan follow daripada yang last. Dia ambil masa dalam 15 minit, 20 minit macam itulah. Yang pastinya dilarang membuang sampah ketika anda melalui fenomena laut terbelah di sini. Ingat. Laporan Norain Abu Bakar, RTM. Kraftangan ikan buntal antara salah satu produk terkenal di Pulau Pangkor. Permintaan terhadap produk itu agak tinggi disebabkan keunikan bentuk fizikalnya menarik minat pembeli, terutama pencinta barangan eksotik. Usahawan kraftangan ikan buntal Muhammad Arsyad Yusof berkata, proses penghasilan yang sukar menyebabkan produk itu mampu dijual dengan harga mencecah ratusan ringgit. Antara yang dihasilkan termasuk topi, jam dinding, sarung pisau dan lampu. Kita tengok dia boleh letak dalam kaca tau, frame kaca. Okey, bila letak dalam frame kaca, benda tu akan jadi penarik. Benda ni unik, benda ni lagi satu eksotik. Memang orang cari, tak kira daripada dalam negeri ataupun luar negeri.
Beliau kini dalam proses menambah baik teknik penghasilan kraftangan itu agar lebih banyak produk berkualiti dapat dihasilkan. Kolej Vokasional KV Taiping mengharumkan nama negara selepas memenangi pingat emas pada pertandingan Festival Anugerah Pencipta Antarabangsa WIAF 2024 di Korea Selatan Disember tahun lalu. Kejayaan diperoleh menerusi penghasilan peranti anti kecurian motosikal. Fahmi Muhammad Nur ada laporannya. Penghasilan peranti ini bertujuan menangani kes kehilangan motosikal yang sering berlaku. Ia dibangunkan dengan penggunaan teknologi Wi-Fi dan Internet of Things IoT, membolehkan pemilik motosikal menghidup dan mematikan enjin menggunakan telefon bimbit sekiranya berlaku kecurian. Selain itu, lokasi dan imej pencuri juga boleh dikenal pasti. Oleh kerana terlalu banyak kes-kes kecurian motosikal yang terjadi di negara kita dan juga di luar negara, maka dari situlah mereka tercetusnya idea untuk menghasilkan satu device yang mengelakkan daripada motosikal itu boleh dicuri dengan mudah. Maklumat-maklumat yang diterima daripada device tersebut akan dihantar ke handphone. Jadi pengguna akan merujuk kepada handphone untuk melihat wajah pencuri motosikal, untuk mengetahui lokasi terkini motosikal, dan juga melalui handphone juga pengguna boleh menghidup dan mematikan enjin motosikal tersebut. Hampir RM200 dibelanjakan dalam penghasilan produk yang mengambil masa 6 bulan untuk disiapkan. Kebolehfungsiannya diiktiraf dunia selepas berjaya memenangi beberapa anugerah dalam pertandingan WIAF penghujung tahun lalu. Sebenarnya kami tak sangka pun menang, tapi bila announce keputusan tu kami rasa bangga sebab kami dapat nombor 1. Bukan senang dapat peringkat internasional ni. Walaupun saya ni hanya pelajar Kolej Vokasional Taiping, bukan pelajar universiti dan universiti yang besar, tapi saya berasa bangga. KV Taiping kini dalam fasa untuk mengecilkan peranti itu agar mudah dipasang dan kalis air. Laporan Fahmi Muhammad Noor, RTM. Sekian paparan berita dari Perak, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam hormat. Baik, terima kasih Ain. Persatuan Bola Sepak Kedah, KFA dan Kerajaan Negeri diharap dapat membantu menyelesaikan masalah keuangan dihadapi pasukan Kedah Darul Aman, KDAFC. Permintaan itu disuarakan bekas Naib Presiden KFA, Datuk Badrul Hisham Hashim. Menurutnya, walaupun kelab bola sepak itu telah diswastakan, tanpa bantuan dan sokongan agak mustahil untuk KDAFC bangkit semula. Kalau kita tak bantu, saya rasa isu ni tak akan selesai dan akan berlarutan, dan akhirnya yang rugi adalah negeri kita lah. Motor bola sepak negeri Kedah. Kalau tidak dicampur tangan oleh pihak pengurusan kerajaan Kedah ataupun KFA, saya rasa tak mustahil lah. Benda ni akan gagal dan akan terkuburlah hasrat murni yang kita wujudkan syarikat bola sepak Kedah ni. Masalah kewangan dihadapi juara treble musim 2007 dan 2008 itu turut menyebabkan beberapa tonggak penting termasuk pemain import bertindak meninggalkan pasukan. Seramai 23 pengadil Malaysia diiktiraf sebagai pengadil antarabangsa oleh Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam satu hantaran di laman Facebook memaklumkan kesemua pengadil berkenaan dipilih oleh panel pengadil antarabangsa untuk didaftarkan sebagai pengadil FIFA bagi tahun 2025. Menerusi senarai yang telah dikeluarkan oleh FIFA, pengadil-pengadil itu terdiri daripada 7 pengadil termasuk seorang wanita, 10 penolong pengadil termasuk 2 wanita, 4 pengadil futsal termasuk seorang wanita dan 2 pengadil bola sepak pantai. Simbolik penyerahan lencana pengadil FIFA itu telah disempurnakan oleh Timbalan Presiden FAM, Dato' S. Sivasundaram selaku pengerusi jawatankuasa pengadil FAM. Antara yang menerima lencana berkenaan adalah Tuan Muhammad Yassin, Tuan Muhammad Hanafiah yang merupakan pengadil FIFA sejak tahun 2020. Selain itu, seorang lagi pengadil Muhammad Nazmi Nasaruddin yang juga pengadil FIFA sejak 2016 serta calon pengadil Piala Dunia 2026 telah menerimanya daripada Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman.
Lebih 600,000 pekerja di Negeri Sembilan terima manfaat peningkatan kadar gaji minimum kepada RM1,700 mulai bulan ini. Menerusinya, mereka mempunyai pendapatan stabil sekaligus dapat perkasa ekonomi negeri. Sudah tentu dengan kenaikan gaji minima ni, sudah tentu pekerja mendapat gaji RM1,300 sekurang-kurangnya, dan ini membolehkan mereka membeli belah barangan keperluan mereka dengan lebih baik, dan ia secara langsung akan memberi kesan kepada ekonomi Negeri Sembilan, di mana ada pembelian daripada kuasa beli itu meningkat kerana gaji yang meningkat. Jadi ia secara langsungnya akan memastikan ekonomi Negeri Sembilan ini juga akan meningkat. Gaji minimum sebelum ini RM1,500. Pelaksanaan di Negeri Sembilan membabitkan lebih 3,000 majikan. Kesemua 107 menara telekomunikasi Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1 di Johor siap dibina. Setakat ini 91 daripada 107 menara tersebut telah beroperasi sepenuhnya. Pengarah SKMM Negeri Johor Nurzi Ibrahim berkata baki 16 menara dijangka beroperasi secara berperingkat pada suku ketiga tahun ini. 22 tapak menara dibina di Mersing, sementara 22 tapak menara lagi di Kota Tinggi, 12 di Pontian, 10 di Segamat, 9 di Batu Pahat dan 7 di Tangkak. Selain itu, 11 tapak menara dibina di Kluang, 8 di Muar, 4 di Johor Bahru dan 2 di Kulai. Beliau menyatakan semasa majlis pemuktamatan penyerahan 107 menara telekomunikasi Jendela Fasa 1 di Johor Bahru. Jendela bermatlamat merapatkan jurang digital antara kawasan luar bandar dan bandar dengan menyambungkan gentian optik di 9 juta premis. 14 lelaki dan 2 wanita berusia 35 hingga 65 tahun ditahan kerana berjudi di tempat terbuka. Tangkapan menerusi serbuan di belakang sebuah tokong di Kampung Rawang, Sungai Mati Tangkak, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Tangkak Superintendent Roslan Muhammad Talib berkata rampasan melibatkan 48 permainan mahjong, 282 chip pelbagai warna serta peralatan-peralatan lain. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM30,470. Kes disiasat mengikut Seksyen 7/2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM5,000 atau penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Radio Televisyen Malaysia RTM akan menggunakan pendekatan berbeza yang lebih menarik dalam menyampaikan informasi kepada rakyat. Ia sebagai persediaan pilihan raya umum PRU 16. Transformasi termasuk penggunaan teknologi terkini. Kita lihat semula bagaimana kita menggunakan data dan kita mempersembahkan data dengan cara yang sangat menarik. Ya, ini termasuk juga untuk program-program yang sedia ada dan juga persediaan sekiranya ada pilihan raya Dewan Undangan Negeri contohnya kan. Jadi benda-benda ni yang kita bincangkan pada hari ini secara keseluruhan dan bagaimana kita menggunakan teknologi terkini untuk persembahkan data itu dengan cara yang sangat menghiburkan. Maksudnya kita jangan semata-mata terperangkap dengan cara zaman dulu-dulu kita ada bar chart dan sebagainya. Dia perlu pendekatan yang berbeza yang sesuai dan relevan untuk diterima oleh penonton pada hari inilah. Jadi itu yang sedang kita buat. Peningkatan kes kanser lewat dikesan berpunca daripada tahap kesedaran masyarakat yang masih rendah terhadap penyakit itu. Ada tidak peka, ada juga kurang mengetahui kemudahan disediakan untuk membantu pesakit. Ikuti laporan Mazuria Zulkifli sempena Hari Kanser Sedunia. Betul-betul saya anak awak leukemia. Lepas tu saya cakap, ya ke doktor ni salah? Lepas tu tak, betul ni. Dan memang itulah jawapan dia cakap. Lepas tu kita, yelah, dia sihat kan? Tiba-tiba sakit. Kita tahu terima tau.
Noraslinda Abdul Rahman pada mulanya tidak dapat menerima kenyataan anaknya Nur Aimi Zuhaira Muhammad Hafiz 13 tahun menghidap kanser leukemia. Anak ketiga daripada 5 adik-beradik itu merupakan seorang kanak-kanak yang ceria sebelum disahkan menghidap kanser pada April 2023. Sukar untuk dia menerima kenyataan itu, namun tetap mengikut saranan doktor untuk melakukan rawatan susulan. Kekangan kewangan hampir membuatkan beliau menangguhkan rawatan anaknya. Kena kuat lah, semangat kena kuat. Kalau tak kuat, anak saya tak tahu jadi apa. Bila semangat kita kuat, anak saya kuat. Memang sedih, tapi kita kena kuat lah tempuh sebab nak macam mana Tuhan dah takdirkan kita macam tu kan. Terima je lah. Kita kena kuat je. Sementara itu, bekas pesakit kanser atau sukarelawan Christabel Azayer berkata, kebanyakan pesakit kanser tidak boleh menerima kenyataan diri mereka menghidap penyakit ini dan ada juga cuba menafikannya. Justeru, penting sokongan dan dorongan kepada pesakit kanser untuk mendapatkan rawatan awal. Tapi mereka dalam keadaan begini masih juga dalam dilema walaupun mereka tahu untuk memberi tahu ataupun mengambil tindakan sebaik saja mereka sedar ada perubahan dari segi badan mereka. Dalam pada itu, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN Negeri Melaka mendekati masyarakat dengan mengadakan pelbagai program. Pengarah LPPKN Negeri Melaka, Dr. Anita Muhammad Hazir berkata, selain itu, khidmat kaunseling juga diberi untuk membantu pesakit menguruskan perasaan mereka. Kita juga ada buat program outreach di mana kita ada pusat keluarga bergerak. Bila kita keluar untuk tempat-tempat yang sukar komunitinya untuk datang kat sini, kita bawa kita punya pusat keluarga bergerak ni dalam bentuk bas. Beliau menasihatkan orang ramai mengikuti program yang disediakan untuk rawatan awal. Pelbagai inisiatif dan program yang dilaksanakan oleh kerajaan dan persatuan-persatuan NGO untuk meningkatkan kesedaran orang ramai dalam usaha mencegah penyakit kanser. Bagaimana pula dengan tanggungjawab kita pada diri sendiri? Mazuria Zulkifli, RTM. Seorang bomoh direman 7 hari kerana mencabul seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun. Kejadian berlaku di Kemaman pada 31 Januari lalu. Mangsa dipercayai sakit akibat disihir sebelum ibu bapa mangsa membawa suspek berusia 21 tahun itu ke rumah untuk merawat anaknya. Mangsa kemudiannya dicabul ketika proses rawatan dilakukan. Untuk kesalahan ini dia disahkan di bawah 14 bracket A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Suspek ada rekod sebenarnya? Ada. Berkait? Kes pelbagai lah. Antaranya tu siapa? Kes 376 pun ada. Umur masih muda, 22 tahun. 20 tahun dah jadi bomoh. Urin test? Kita dah buat urin dan didapati negatif. 27 pusat temuduga kanak-kanak CIC telah diwujudkan di seluruh negara. Ia bertujuan merakam keterangan saksi kanak-kanak melibatkan semua kesalahan dan jenayah dilakukan. Pada fasa pertama, hanya 15 CIC dibuka. Lebih 100 pegawai terlatih dilantik mengendalikan sesi temuduga di pusat berkenaan. Memang berkesan. Sebab apa? Bila menemu bual kanak-kanak ini melalui video recording, dia ini adalah di bawah akta lah, akta keterangan saksi kanak-kanak, ada peruntukan dia. Di mana apabila kanak-kanak ni keterangan ini ditender ke mahkamah, kanak-kanak tak perlu hadir untuk memberi keterangan. Bermakna dia tak perlu merasai trauma dia, macam mana cabaran dia di mahkamah. Semasa keterangan utama diberikan. Cuma di peringkat awal memang tujuan dia adalah selain daripada nak dapatkan secara detail tentang keterangan, juga dia untuk mengurangkan trauma. Itu kita kata child friendly. Tempat dia pun tak boleh berkonsepkan biru-biru ni sebenarnya tak boleh sebenarnya. Kita tak nak nampak macam balai polis sebab kita nak budak-budak ni selesa semasa dirakam percakapan dia.
Lagi kes penipuan dalam talian di Terengganu. Seorang akaunten rugi lebih RM65,000 selepas ditipu sindiket skim pelaburan melalui aplikasi Telegram. Pada 2 Februari lalu, mangsa seorang wanita berusia 32 tahun telah dimasukkan ke dalam grup Telegram Fixul Company yang menawarkan pelaburan dengan keuntungan lumayan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor berkata, pada awalnya mangsa diminta membuat tugasan dan dijanjikan ganjaran daripada pekerjaan tersebut. Sebanyak tugasan, mangsa telah membuat beberapa transaksi berjumlah RM69,800 menggunakan wang simpanan ke 5 akaun bank berbeza. Menyedari telah ditipu, mangsa membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Mesyuarat Majlis Raja-Raja MRR ke-268 dijadual berlangsung 2 hari mulai esok di Istana Negara. Mesyuarat akan dipengerusikan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin Sultan Badli Shah. Hari ini berlangsung pra-mesyuarat MRR berkenaan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berangkat hadir. Turut berangkat pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Seramai 1.6 juta pelancong asing dengan pendapatan RM100 juta disasarkan bagi menginap di homestay dan juga kampung stay pada tahun ini. Bagi merealisasi sasaran tersebut, kerajaan akan menyelesaikan beberapa kekangan yang dihadapi pengusaha inap desa. Kita menyedari beberapa kekangan, terutamanya dari segi masalah kemudahan infrastruktur, kemudahan-kemudahan asas di homestay dan juga beberapa kekangan yang dihadapi. InsyaAllah jawatankuasa ini akan mencari jalan untuk membantu pengusaha-pengusaha homestay bagi mereka mendapat kemudahan yang sepatutnya. Dan untuk itu KKDW melalui Infra dengan kerjasama Motek dan Tourism Malaysia akan terus mengadakan kursus-kursus untuk usahawan inap desa. Bagi tahun 2024, hampir 830,000 pelancong asing direkodkan memilih homestay dan kampung stay sebagai tempat penginapan. RM54 juta pendapatan berjaya dicatat bagi tahun lalu. Tuntutan keperluan semasa bagi veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM akan dibincangkan dalam sesi Town Hall Panglima Angkatan Tentera. Ia turut menjadi platform untuk ATM beri penjelasan berkenaan inisiatif Kementerian Pertahanan untuk membantu golongan veteran berkenaan. Dalam sesi Town Hall ini, kami akan mendengar apa yang ingin diutarakan dan kami akan memaklumkan apakah inisiatif yang terkini yang kami ada dan juga mungkin menjelas dan merungkaikan permasalahan. Mungkin selama ini the engagement secara terus itu tidak berlaku, menyebabkan terlalu banyak rungutan-rungutan yang di luar sana. Seolah-olah kami tidak peka langsung dengan rintihan yang disuarakan oleh veteran. So sesi ini untuk kita once and for all memastikan bahawa mesej yang ingin disampaikan itu sampai kepada mereka dan untuk mendengar apa yang mereka ingin menyuarakan. Saudara, sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti Merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.